Tulisan kontroversi Presiden PAS dilihat hanya mengundang kecaman orang ramai. Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional PN itu mendakwa wujudnya usaha untuk meminggirkan dan melemahkan kedudukan Islam serta memurtadkan orang Islam. Setuju, perkukuhkan kuasa Islam tetapi bukan Islam PAS. Sesungguhnya Islam PAS amat menyesatkan. Tiada seorang pun membantah seruan untuk memperkukuhkan kuasa Islam di negara ini, tetapi menolak pengukuhan kuasa parti yang menunggang Islam. Malah, usaha untuk memperkukuhkan kuasa Islam sudah, sedang dan akan dilaksanakan di bawah pentadbiran Kerajaan Madani yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Politik kebencian bertopengkan Islam disifatkan telah lama disemai PAS sejak tercetusnya Amanat Hadi di Bangor Peradong, Terengganu pada April 1981. PAS sendiri yang merendahkan martabat Islam, fitnah berleluasa, cakap tiada adab, mempertikaikan segalanya, cepat menuduh tanpa usul periksa, keluar dalil halal setiap kali kesalahan berlaku, janji syurga. Lebay Hadi, tak perlulah nak memomohkan umat Islam di Malaysia dengan menggunakan agama Islam sebagai agenda politik PAS untuk berkuasa. Perangai pemimpin PAS pun jauh lebih hodoh. Pekukuh Islam tak semestinya kena pangkah PAS.